Mr. DIY dari satu kedai kecil di Kuala Lumpur sekarang ni dah menjadi rangkaian home improvement terbesar bukan saja dekat Malaysia, malah dah tembusi pasaran global hinggalah ke Eropah. So persoalannya sekarang, berbaloi ke kita nak invest dalam saham Mr. DIY ni? Jadi untuk itu jom kita kaji sama-sama stok Mr. DIY ni. Jadi guys, pada waktu video ini dirakamkan iaitu 4 November 2025, harga saham Mr. DIY ni berlegas sekitar RM1.64 dengan market cap lebih kurang 15.54 bilion ringgit. Jadi untuk year to date, YTD return dia telah pun merosot sedikit lah, iaitu negatif 8.46%. Dan apabila kita lihat daripada segi valuation dia pula, PE ratio dia adalah sekitar 25.6 kali ganda, which is agak tinggi kalau kita bandingkan dengan kompetitor ataupun retailer yang lain, tapi masih boleh diterima lah untuk sebuah syarikat yang masih lagi berada dalam fasa growth, fasa pertumbuhan. Jadi core revenue untuk Mr. DIY ni adalah di mana Mr. DIY menggunakan konsep one stop shop, di mana kedai dia ada semua barang, ada barang rumah, barang hardware, barang mainan, barang elektrik, barang kosmetik, sampailah ada barangan dapur pun ada. Dan sumber pendapatan utama dia ialah menjual barang-barang tadi, cuma dia replicate kepada ribuan cawangan fizikal di seluruh Malaysia. Tapi sekarang ni mereka dah mula membuka cawangan baru di luar negara dengan agresif, termasuklah di negara Thailand, Indonesia, Turki, Poland dan banyak lagi. Jadi kan, kekuatan utama Mr. DIY ini terletak pada jenama dia yang kukuh, yang solid dan juga skala operasi yang sangat-sangat luas. Dekat Malaysia ini boleh dikatakan hampir setiap bandar adalah sekurang-kurangnya satu cawangan Mr. DIY ni, and then model harga rendah berasaskan pembelian pukal membantulah Mr. DIY mengawal profit margin mereka walaupun kos semakin meningkat. Dan Mr. DIY juga bijak menggunakan data jualan untuk menentukan kategori produk manakah yang dapat dijual dengan laku. Jadi inventory berpusing laju dan kuranglah risiko lebihan stok yang tidak dapat dijual. Dan antara catalyst pembangkit terbesar untuk Mr. DIY ni ialah IPO-nya Mr. DIY di Thailand yang dijangka mengumpul sekitar 730 juta ringgit ataupun bersama dengan 5.63 bilion baht, dan dana ini jugalah yang akan digunakan untuk membuka lebih 500 buah kedai yang baru menjelang tahun 2027. And mereka juga nak tambahlah automasi dalam mereka punya logistik nanti. Selain itu juga plan expansionnya rancak, termasuklah di Eropah, boleh naikkan lagi momentum stok Mr. DIY ni. Dan akhir sekali, apabila ekonomi Malaysia semakin stabil dan kuasa membeli rakyat semakin meningkat, maka permintaan untuk barangan rumah, barangan DIY rumah akan terus kekal tinggi. Antara risiko untuk Mr. DIY ni di mana dia punya pesaing tu makin lama makin ramai, makin kuat. Dari Eco Shop sampai kedai serbaneka lain yang tiru konsep Mr. DIY. So let's say kalau berlakunya peperangan harga, maka profit margin boleh susut dengan dahsyat. Tambahan pula kos nak sewa, kos tenaga kerja semakin tinggi setiap tahun, dan mereka punya business model ni memerlukan banyaklah tenaga kerja, manpower, dan untuk mereka masuk ke market luar, mereka kena pandai adapt dengan demand dan juga taste lah, budaya dan cara beli pengguna yang berbeza. Kalau tak, susah nak rebut market share. Jadi guys, kalau korang berminat nak invest dalam saham Mr. DIY ataupun mana-mana saham Malaysia, saham US, saham Hong Kong, korang boleh guna platform Mumu. Mumu ni regulated by ASIA Malaysia dan Daus sendiri pun gunalah hari-hari. Jadi untuk new user, korang boleh dapatkan reward up to RM2,300 daripada Mumu. Dan caranya sangat mudah. First kali daftar Mumu, guna sertakan KYC, registration, and then sebelum korang membuat deposit, korang tekan button search ke atas, korang type special deposit, masukkan kod DAUSDK37, and then barulah korang deposit minimum RM1,000. Unlock reward sehingga RM250, dan kalau deposit lagi besar boleh dapat maksimum sampai RM2,300. Dan untuk fully unlock reward RM2,300 tersebut, korang kena buatlah task-task yang diberikan ini, dan jangan lupa claim reward korang nanti di bahagian my reward. Harga dan video ni bukan financial advice, pastikan korang sebab past performance does not guarantee future punya result, dan korang kena pastikan korang membuat research lah terhadap apa saja yang korang nak invest. Korang dah yakin baru invest, and then korang get ready lah dengan segala risiko yang bakal korang hadapi. Ingat, pelaburan ini boleh rugi tau. Jadi guys, please comment stok apa yang korang nak Daus kaji selepas ni, dan yang paling penting sekali, jangan lupa like video ni, follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.